Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat Hari Raya. Pagi tadi lepas solat subuh saya buat kuah kacang. Cili kering yang telah kita rendam dengan air panas. 5 ulas bawang putih, 1 labu bawang besar. Kemudian udang kering, 1 inci halia, 3 biji buah keras, sedikit belacan dan cili besar berwarna merah. Kesemua bahan ini kita kisar halus. Okey, kita panaskan minyak dan masukkan 2 batang serai yang telah kita ketuk tadi. Kita masukkan bahan yang kita kisar halus tadi. Seterusnya kita masukkan 1 ketul gula Melaka. Kalau tiada boleh guna gula kabung ataupun gula merah. Boleh juga kita masukkan sedikit gula pasir. Seterusnya kita masukkan sedikit serbuk perasa dan juga sedikit garam halus. Seterusnya bolehlah kita masukkan sedikit air asam jawa ataupun pes asam jawa ya. Masukkan air secukupnya dan kita masak sehingga terbit minyak supaya kuah kacang kita tahan lama, tidak cepat basi. Okey, seterusnya bolehlah kita masukkan kacang yang telah bakar guna oven. Boleh juga kalau sahabat nak sangai tanpa minyak di dalam kuali.